saya beringat dolar 500 bilion ringgit daripada Amerika, dan kita kena beli gas, kita kena beli jual, beli kapal terbang, macam-macam dia masuk dalam tu. Iaitu benar dia beli. Ada syarat pula dia. Kalau kita nak buat perundingan dengan negara lain, nak ada jaminan, kena rujuk kepada Singapura. Mana kebebasan kita? Kita kalau bebas, kita buat itu apa peduli Amerika. Tapi lah ni kita kena tanya. Ini semua tertulis. Oh, pada baca artikel. Macam mana boleh kerajaan Malaysia sanggup bagi sampai 20 lebih Malaysia Shell, kita kena buat itu, buat ini, buat itu, buat ini. Dia bagi apa kepada kita? Dia bagi reduction in tax 6%. 6% masih 19% masih tinggi. Betul. Itu bersebabnya yang kita kata Malaysia sekarang ini tak ada, bukan merdeka lagi. Kita nak berdagang dengan negara China tak puas hati. Betul. Pasal dia lebih daripada 1 trilion ringgit nak bagi kepada Amerika. Tak ada duit nak beli barang online. Lepas tu kita pula Malaysia kena melabur di Amerika 70 bilion dolar. Kita negara miskin kena melabur di negara kaya. Untuk apa? Supaya dia orang dapat pekerjaan. Ini kerjaan kita, Anwar. Sign. Lepas tu ada military alliance pula. Habislah kuasa kita lah ni, kita dalam blok Amerika. Amerika menentang dengan China. Jadi kita pun bermusuh dengan China pula. Jadi ini semua menjejaskan kewibawaan kita. Orang Melayu sudah hilang kuasa. Betul. Jadi macam mana nak selamatkan orang Melayu kalau kita tak ada kuasa? Kalau ada kuasa kita boleh buat macam-macam, boleh buat. Saya punya contribution kepada negara cuma idea saja. Macam mana nak solve problem itu saya boleh cari jalan. Tapi lagi dah tak ada kuasa.